Salman. Dah balik, Man. Duk minggu. Man. Apa khabar semua? Apa khabar? Apa khabar? Hanya aku tak tahu hang pi cuti rupanya ada muslihat nak tukar nama hak milik kedai aku pi nama hang kan. Dia yang beritahu kita hang nak rampas aku punya kedai. Ya ke Bijan? Katakan. Apa kau? Ini Bijan. Bijan tukar jahit Mister tapi kadang-kadang penyiasat tersendiri. Aku pernah tengok Salman ni dia bagi satu boreh kepada Pak Kodi untuk Pak Kodi sign. Boreh tu apa boreh? Boreh apa boreh? Borang. Boreh tu adalah boreh tukar nama warung Pak Kodi. Dan ini yang dikatakan bapak boreh anak rintik. Itu boreh. Panggil Pak Ustaz. Kerasukan. Surat tu, itu bukan surat penyerahan warung ke apa. Itu surat Pak Godi beli TV dekat Akyok. Bukan. Ni, hang betul-betul ya. Batu api yang tahu. Alah Pak Kodi, kita gurau je. Apa yang seronok sangat ni? Kau ada apa-apa nak share dengan kita orang ke? Adakah kau masuk? Saya tersesat tau tadi. Kenapa tak tunggu saya? Saya melalui jalan yang berliku-liku nak datang sini tadi tau. Alamak, kesiannya awak. Yelah. Risaunya saya. Tak sangka-sangka lah, ya Allah. Maafkan saya ya. Salman, boleh tak bagi tahu pada kita orang siapa ni? Perkenalkan? Nama saya Dr. Natasha. Doktor Natasha. Bukan yang hari tu lalu depan Pak Din ke? Yelah, depan Pak Din pakai baju warna gold tu. Betul. Korek. Takkanlah awak tiba-tiba dah jadi boyfriend Salman 2 minggu dia pergi bercuti ni? Dengarlah dulu. Saya sebenarnya doktor pakar saraf. Selama 2 minggu, saya lah bawa dia pergi bercuti. Tapi bukan bercuti, pergi konsult dan juga treatment untuk doktor? kaki dia. Doktor.